Okay, ni gear dynamic lah, aku modify ya. Aku ingat nak letak kat sini, nak bagi buat gear congkeh kan. Gear tekan lah, tak mau pakai gear congkeh sebab kaki-kaki juga dia akan ready kat sini. Aku dah aksesori lagi ya. Sebab ZX50 ni baru lagi, dia untuk pedal gear aftermarket tak ada. So aku buat tambahan sikit ya. Yang ni aku beli pedal gear dynamic. Lepas tu modify sikit belakang ni. Ya. Modify belakang ni. Potong pakai grinder. Ada pakai yang belakang je pedal gear dynamic. Yang depan tak boleh pakai sebab dia punya tapak ni tak sama. Lagi satu punya footrest pun memang tak boleh masuk. So mau tak mau memang kena modify lah. Bagi yang tak mau congkeh gear lah, macam aku tak mau congkeh gear sebab satu takut kasut rosak. Lepas tu yang ni bila kita pijak gear belakang ni, dia akan jadi mudah lah macam kan. Modal beli pedal gear satu RM15 dalam Shopee. Lepas tu modify, potong ambil belakang saja. Lepas tu pergi wedding, upah wedding RM25. Tapi make sure masa nak wedding kena suruh yang nak wedding welder tu buka bateri motor tidak short motor habis. Sebab motor baru nanti rosak, susah nak claim tak.